Kerajaan dah keluarkan undang-undang. Warga asing tak boleh jadi cashier. Dekat permit orang pun ada tulis tak boleh jadi cashier. Tapi yang peliknya, kenapa majikan masih degil ambil diorang kerja sebagai cashier? Banyak tau aku nampak. Contohnya dekat stesen minyak, My News, ICU, 7-Eleven. Cuba pihak penguatkuasa buat ops cashier. Tengok berapa ramai dia boleh tangkap. Tak percaya? Korang tengoklah Okay, video lagi ni. sekali you punya. Ya, I punya. Okay, you punya. Ada Sigma. Tunggu. Tunggu, I mau receipt. You punya ah? Tunggu. Okay, you kata you punya. Okay. Tunggu, I mau receipt. Tak apa. Itu You komplain. tak apa. Ini receipt pun komplain. Okay. Wah. My News ah. My News ah. Boleh beli ya? Boleh beli minyak paket.